Bayangkan kalau simpanan anda 10 tahun lepas dah susut separuh nilainya. Tahun 2015, kalau ada RM100 boleh beli banyak barang. Satu troli penuh, tapi sekarang hanya satu beg plastik sahaja. Itulah realiti simpan duit kertas. Walaupun anda simpan dalam tempat yang ada dividen, inflasi tetap berlaku merompak kuasa beli duit anda. Berbeza dengan emas. Emas tidak beri dividen, tapi emas mengekalkan nilai. Contohnya, 1 gram tahun 2015 boleh beli satu troli penuh barang. Hari ini tahun 2025, 1 gram emas masih mampu beli satu troli penuh barang sebab nilainya hari ini dah cecah RM500. Sebab tu penting kita tak letak semua duit dalam bentuk tunai. Nak alihkan sebahagiannya kepada bentuk emas, terutamanya untuk simpanan jangka panjang 2 tahun dan ke atas. Bagi yang sudah menyimpan dalam ASB dan tabung haji, teruskan sahaja, tiada masalah. Tapi jangan lupa tambah satu lagi aset penting, iaitu emas. Bagi tuan-puan yang nak saya bantu mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh klik link di bio, saya bantu secara percuma.